Okey, jom saya review barang yang saya beli dekat Pinduoduo. Free shipping by sea. Dia ambil masa dalam lebih kurang dalam 20 hari lebih macam tu untuk sampai dekat rumah saya. Okey, barang pertama yang saya beli adalah ini. Ini sebenarnya anak senam main lah. Dia macam alat tali kan. Orang buat macam ni tu. Kalau tengok dia punya ni, memang solid dan tak nampak macam murah. Pegang pun solid. Nampak ni, dia punya atas ni pun, ni beban dia. Memang tak rasa murah. Walaupun beli murah, tapi memang sangat function. Tengok ni, dia macam tarik tali tu. Bukan tarik tali, macam kita main tali tu. Saya tak pernah lah, cuma nampak dia punya incline. Jadi saya carilah kat Pinduoduo. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, okey, ni saya beli mini lamp LED. Okey, ini adalah lampu kecil tapi type C punya, boleh cas. Dia dapat sekalian kabel. Okey, dapat sekalian kabel dan lampu dia memang terang. Okey, kat sini lampu dia. Lampu dia memang terang. Kalau saya tutup lampu dan saya cuba buka, okey, boleh tengok okey, nampak tak? Ni sebab lampu kamera. Ni adalah okey, lampu dia memang terang. Ada banyak option. Boleh suluh macam ni juga. Ada lampu kelip-kelip macam ni. Dan paling bestnya adalah dia boleh melekat dekat besi. Tu dia punya ni lah function dia. Sekejap saya ambil yang besi. Dia boleh melekat kat besi macam ni. Kalau kita nak repair kereta ke, boleh letak dekat body kereta tu, just letak macam tu. Dan dia boleh melekat sebab ada magnet dekat sini. Okay, next. Barang seterusnya adalah ni, barang ni. Ini sebenarnya alat pengacau lah. Kalau buat kopi ke ataupun nak kacau apa-apa ke, boleh pakai benda ni. Ini pun sama, type C juga. Okey, kalau pegang ni pun tak nampak macam murah. Tengok saya tekan. Nampak tu. Ada tiga speed. Tengok dia punya tu, putaran dia. Dan dia bagi juga dia punya kabel untuk charge. Okey, ni pun harga memang sangat murah. Okey, barang seterusnya adalah ini. Okey, barang ni adalah kat kita punya tandas kan, dekat pump, bahagian pump tu biasanya kita letak kita punya sabun lah apa dekat situ kan. Tapi dia tak berapa ni lah, tak berapa stabil lah, mudah terjatuh. Jadi saya beli benda ni. Maksudnya daripada pump tu, katalah ni dinding kan, just telit dekat belakang tu, dan dia akan duduk atas pump, dan kita boleh letak sabun dekat atas. Saya beli dua. Ini pun sangat murah juga. Okey, barang yang seterusnya adalah ini. Okey, ni saya beli satu je. Harga dia sangat murah, tapi seller bagi satu lagi sebab dah terkopik ni. Mungkin sebab dah terkopik lah, dia tak boleh nak jual. Jadi dia bagi saya extra. Jadi saya boleh letak dekat empat kereta lah. Nanti saya kongsikan video sama ada benda ni boleh digunakan ataupun tidak. Okey, tapi saya dah test, memang boleh guna. Kemudian yang saya beli adalah ni. Ada macam silikon lah. Tengok dekat sini, saya buka satu. Maksudnya kita boleh bentukkan dia. Kalau saya ada handphone, sebagai contohnya saya ada handphone dan saya nak buat tempat letak handphone, saya boleh letak macam tu je lah. Dekat atas meja saya letak macam ni, dan saya letak handphone saya kat sini. Ataupun saya ada monitor, sebagai contohnya monitor kat sini kan, saya boleh
buat macam ni jugalah. Contoh macam ni. Sebab dia tak boleh nak gantung. Okey. Kalau ada monitor, kita boleh kepit kat sini. Dan kita boleh letak handphone kat sini lah. Saya rasa macam tu. Macam tu. Tapi sebab dia bukan monitor. Kalau monitor, okey macam ni. Macam ni. Saya boleh letak handphone kat sini. Saya kena kemetkan lagi lah. Okey. Jadi saya beli 2 sebab dia murah je. Kemudian yang saya beli adalah ni. Alatan untuk mengurut. Okey, ni pun tak adalah mahal sangat. Okey. Dia dapat banyak benda dalam ni. Okey, ni dia punya ni. Dia punya tempat urut dia. Sama juga Type C juga. Okey, Type C. Kita nak on kan, saya boleh tekan ni. Okey, bateri ada 82% lagi. Kalau nak hidupkan, just touch dia sikit sini. Dia akan hidup. Nampak tak dia pusing? Dia bergetar. Jadi saya boleh naikkan speed dia. Speed dia boleh berjalan sampai speed ke 38. Okey. Maksimum 38. Kalau saya letak macam ni. Nampak tu. Sedap lah. Walaupun benda-benda ni tak mahal sangat, tapi kita kena make sure lah benda yang kita beli tu benda yang kita nak pakai dan benda tu berguna lah untuk kita. Kalau nak ni, touch je lama sikit, dalam beberapa saat dia akan mati. Okey, ni bukan saya tak charge lagi ni. Beli-beli memang dah ada bateri dah. Okey, dan dia dapat juga beberapa set, banyak juga ni. Ada yang kepala bulat. Ada yang macam ni. Ada yang macam ni. Tak tahulah, nak kena explore lah satu ni. Ada banyak lah, ada banyak jenis ni. Memang sangat sesuai lah untuk kita cuba macam-macam. Okey. Ada juga dia punya kabel untuk pengecasan. Dia bagi jugalah. Okey. Sini settle. Okey, ada 2 barang yang terakhir untuk saya tunjukkan. Barang yang seterusnya adalah ini. Sajalah beli. Ini berat ni. Allah Akbar. Ni 10 kilo. Okey, ini adalah 10 kilo. 10 kilo. Dan dia memang nampak solid. Tak nampak macam cikai. Dan berat dia memang 10 kilo. Okey, berat dia memang 10 kilo. Allah Akbar. Kalau tengok kat sini. Sekejap. Saya try. Okey. Tak nampak macam murah. Dan dia memang solid. Berat. Okey, jom kita try timbang. Saya tak pernah timbang lagi. Saya tak tahu berat dia berapa. Okay, kita try. Bismillah. Okey. Kalau tengok kat situ 10.26. Walaupun berat, tapi yang penting free shipping. Okey, yang last yang saya beli adalah ni. Rak kasut ni. Ada 3 layer. Rak kasut ada 3 layer. Okey. 1, 2, 3. Panjang. Ini pun tak mahal sangat. Ini saya pasang sendirilah. Dan tak ada kemek. Semua barang yang saya dapat ni tak ada kerosakan dan tak ada kemek. Daripada sebesar-besar barang sampailah seberat-berat barang dan sekecil-kecil barang pun tak ada masalah. Ini walaupun dia tak adalah keras sangat, tapi tak kemek juga. Nampak tak ni? Okey, kesimpulannya boleh beli dekat pin 22 ni. Nanti saya share ni dekat hujung video. Boleh tengok apa function dia. Okey, jangan lupa follow, subscribe, like dan share. Semoga lebih banyak lagi video yang bermanfaat yang boleh saya kongsikan. Terima kasih. Assalamualaikum.
Ok, saya nak cuba dia dekat tayar kereta saya. Saya baru pump hari tu, kurang seminggu dah saya baru pump. Ok, kalau ikut apa yang dia cakap, kalau hijau penuh ni tayar ok, cukup angin. Kalau nampak kuning maksudnya warning. Dan kalau merah tu memang dah ni lah, dah kempis lah. Ok, kita try pasang. Bismillah. Nampak tu, push function lah. Nampak tak? Hijau, tapi ada kuning sikit lah, tapi still ok lah. Ok, nampak merah dah tak ada. Maksudnya boleh monitor. Kalau kita nampak net ni merah, keluar signal merah atau kuning banyak, jadi dah masa untuk kita tahu tayar ni perlu dipump ataupun tayar ni ada masalah lah. Ok.